Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwal rahmanur rahim. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dipertemukan kita lagi sekali dalam siri munajat umat fi kulli hajat. Alhamdulillah, dalam misi untuk kita menghidupkan 10 akhir Ramadan ni. Dan untuk makluman semua, insya-Allah macam mana pun keadaan, khusus untuk 10 akhir Ramadan ni, kita tetap akan bersiaran walaupun lambat teman sekalian. Macam malam ni saya agak terlambat, memang bukan agak lah, memang lambat. Namun insya-Allah kita dah ambil kata sepakat untuk 10 akhir ni, mari kita berikan ruang
Dan peluang apatah lagi kalau malam yang besoknya cuti ni kan, Sabtu mungkin ada yang kerja juga Sabtu, tapi kebanyakannya cuti. Jadi insya-Allah kita live juga, insya-Allah kita live juga walaupun tak ambil masa yang panjang, namun kita nak ambil peluang untuk kita membacakan Ummul Kitab, untuk kita bacakan bersama Al-Munajat, untuk kita sama-sama membacakan Ad-Du'a, As-Su'al. Itu nama-nama lain bagi suratul Fatihah. Kita nak ambil peluang di malam-malam yang mana insya-Allah kalau kena malam itu Al-Qadar, maka Al-Qadar itu merujuk kepada turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran daripada Luhil Mahfuz ke Baitul Izzah, 30 juzuk. Dan Al-Fatihah itu adalah Jami'ul Quran, Jami' pada Quran. 113 surah itu ada dalam suratul Fatihah. Dan kita berazam untuk kita bacakan sama-sama dengan suratul Fatihah dengan qiraat 7 atau 7 qiraat, 14 riwayat. Mudah-mudahan padanya ada kebaikan, ada padanya sesuatu hikmah yang mungkin kita boleh dapat insya-Allah jemaah sekalian. Dan amalan yang kita lakukan ini insya-Allah mudah-mudahan ianya diterima oleh Allah, mustajabulah. Kita lakukan kerana iman wahtisaban. Kita lakukan kerana Allah ada, yang ada hanya Allah. Lalu Allah Ta'ala dengan sifatnya yang maha ada, mengadakan segala apa yang kita hajatkan, mengadakan segala ganjaran yang terbaik, dan mengadakan keampunan bagi kita jemaah sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah. Oh, satu hal kerja Cik Siti, tak apa. Dia sebenarnya kan kalau kita perhati betul-betul untuk 10 akhir ni ataupun sepanjang Ramadan ni, cuba kita perhati, sama dia macam konsep puasa juga, tak makan, tak minum. Kita daripada subuh, masuk subuh sehinggalah ke maghrib. Kan kalau ikut kan tak makan, tak minum ni consider memang penat lah, letih. Tapi ada tenaga insya-Allah. Ada tenaga walaupun tak makan, tak minum, kerana kita mengutamakan, mengukuhkan jiwa. Sama dengan konsep tidur ni jemaah sekalian. Walaupun besok kita ada kerja ke apa-apa ke, tapi kalau kita bangunkan jiwa kita, insya-Allah kita buat pengisian jiwa yang memang khusus untuk menghidupkan jiwa, maka insya-Allah jemaah sekalian Allah akan berikan tenaga. Sebab tenaga ni datang melalui jiwa, itu yang pertama. Sumber kepada tenaga, punca kepada tenaga itu adalah Allah letakkan. Kalau dalam ikut kepada jasad itu melalui jiwa, qalbun. Dan qalbun, yakni jiwa yang sihat, hati yang sihat, dia akan membawa jasmani yang kuat. Hati yang sihat akan membawa badan yang sihat, yang kuat. Hati yang kuat, ataupun kita tukar, hati yang kuat membawa jasmani yang sihat. Hati yang kuat, itu quwwah. Sebab tu juga jemaah sekalian, kalau insya-Allah kalau kita boleh amalkan suratul Hadid pada mula 10 akhir ni, 10 akhir ini, maka anzalnal hadid, bacakan surah Hadid. Mudah-mudahan Allah bagi hati yang kuat, hati yang kuat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan badan yang sihat. Dah, Allahu Akbar. Di titi ni doa ikut cara Islam, dia seperti bekerja. Ayan, bekerja ni kalau kita nakkan habuan daripada gaji, daripada kerja itu, kita kena ikut, kita kena masuk, baru kita dapat manfaatnya. Saya doakan Allah kurniakan iman untuk ikut agama Islam, dan berdoalah agar Allah Ta'ala berikan yang terbaik. Ayan, kalau nak perlukan lebih lanjut boleh DM saya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu. Allah bantu insya-Allah. Kalau dah boleh ikut doa cara Islam tu, insya-Allah ikut Islam terus, mudah-mudahan. Amin rabbal alamin. Insya-Allah, insya-Allah. Dia akan membawa satu kesejahteraan dalam hati nanti insya-Allah. Baik jemaah sekalian, bantu sebar-sebarkan teks sahabat kita yang lain, mungkin tak dapat notification ataupun mungkin menyangka kita tidak bersiaran. Tapi lagi sekali saya ulang, dan lagi saya buat kenyataan dan pengumuman untuk 10 akhir Ramadan ni insya-Allah. Bagi yang boleh tunggu, boleh stay insya-Allah kalau Allah bagi tenaga lagi.
Dan kita akan live. Lambat macam mana pun, tapi tak adalah lambat sangat. Tapi dalam 12.30 tu maksimum berlaku, insyaAllah. 12.30 tu memang kalau boleh awal, saya akan awalkan. Maksimum tu 12.30. Mana anjakan kepada siaran kita untuk bermunajat di 10 akhir Ramadan ni dianjakkan sehingga 12.30. 12.30 maknanya 12.30 ini insyaAllah masih lagi boleh bersiaran. Ya, hati yang kuat akan membawa badan yang sihat, atau jiwa yang sihat akan membawa badan yang kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tak apalah, yang mana tertidur mungkin tunggu, ya bergantung pada rezeki lah, insyaAllah nanti Allah rezekikan dapatlah. Tapi dia tiada pasangan lah, ikrah fiddin. Kalau tunggu itu sambil-sambil tu buatlah pengisian, buat pengisian sambil saya untuk bersiaran, menunggu saya bersiaran ni. Teruskan contoh baca suratul Mulk sudah pasti, suratul Hadid, banyakkan tahlilan, afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyakkan tahlilan, kemudian banyakkan dengan istighfar, doa dengan doa yang Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian bertaqarrublah kepada Allah, taqarrub dengan keadaan yang bagaimana? Dengan keadaan kita merenung bahawasanya yang ada hanya Allah. Jemaah sekalian, kita tumpukan untuk kita mengukuhkan jiwa kita, iman dengan iman yang mana kerana Allah yang ada. Kerana Allah yang ada hanya Allah. Lalu Allah yang mengadakan apa segala yang kita hajatkan. Allah adakan ganjaran yang terbaik, Allah adakan al-qadar, Allah adakan segala-gala apa yang kita mahukan. Ya jemaah sekalian, jadi itulah taqarrub, tafakkur, tazakkur. Itu antara intipati yang mesti kita bangunkan di 10 akhir Ramadan. Sebab apa jemaah sekalian? Kalau kita lihat dalam Ramadan ini, ia membawa untuk kita membina la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu mesti terbina dari hati yang benar-benar dipengaruhi, dikuasai dengan iman yang benar, tepat dan jelas. Jadi caranya jemaah sekalian, hendaklah kita menumpukan sepanjang 10 akhir Ramadan ni, menumpukan perbahasan iman, merenung tanda-tanda kekuasaan. Wa min ayatihi, melihat tanda-tanda kekuasaan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf fil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Merenung tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang kita duduk tunggu kan, kita buat muhasabah, tengok muhasabahnya membawa kepada muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Tengok kita, ya Allah, sepanjang aku hidup ni, ya Allah, banyak dah kekuasaan-Mu yang telah zahir dalam hidupku, ya Allah. Antaranya, ya Allah, Kau bagi aku ada masa untuk terus ingat kepada Kau. Itu kuasa Allah, jemaah sekalian. Untuk ingat kepada Allah ni bukan satu benda yang mudah. Jangan menyangka ianya mudah. Ingat kepada Allah ni adalah satu perkara yang sangat susah. Kerana susahnya itu kerana ia amat mudah untuk kita lupakan dia. Semudah kita melupakan nafas kita yang turun dan naik ini, begitulah mudahnya kita melupakan kehadiran, keberadaan dia dalam hidup kita. Jadi itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaitkan seluruh perjalanan hidup kita ni jemaah sekalian dengan keterlibatan kekuasaan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala itulah yang menjaga kita dalam keadaan kita sakit. Allah bagi kita kekuatan untuk teruskan kehidupan. Dalam keadaan kita susah, Allah bagi kita kekuatan untuk teruskan kehidupan dengan ada pengharapan. Maka itu mesti dihayati, mesti dijadikan perbahasan untuk kita bangunkan malam-malam kita, untuk kita merenung tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Memang itulah intipatinya jemaah sekalian, insyaAllah. Baik, insyaAllah, mudah-mudahan jemaah sekalian Allah bantu kita untuk kita dapat jiwa yang salim, qalbun salim, jiwa yang tenang, jiwa yang sejahtera. Itu adalah hanya dapat dengan mengingati Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jiwa yang tenang, jiwa yang sejahtera. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam bertemu dengan salim, qalbun salim. Untuk masuk ke wilayah salam, malam yang akan membawa sebuah ketenangan, kesejahteraan, itu adalah
dijemput nak masuk dalam wilayah salam, itulah dengan hati yang salim, qalbun salim, hati yang sejahtera. Hati yang salim ini dengan keadaan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, kepada jemaah yang baru masuk, alhamdulillah wassalam. Untuk saya semalam pun saya tak maklumkan, cuma malam ni saya maklumkan memang untuk 10 akhir Ramadan ni insya-Allah kita anjakkan masa bersiaran itu sehingga 12.30 insya-Allah. Saya usahakan insya-Allah bagaimanapun, mudah-mudahan Allah bantu untuk kita sama-sama menghidupkan malam kita ini, malam akhir Ramadan ni, malam 21 jemaah sekalian, malam ganjil insya-Allah. Kita bangunkan dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ni jami'ul Quran, umul kitab, ulumul Quran. Jadi kita nak hidupkan setiap malam dengan kita melazimi dengan bacaan suratul Fatihah dengan 7 qiraat, 14 riwayat fi kulli hajat jemaah sekalian. Mudah-mudahan ianya membawa pengisian yang sepenuhnya. Ketika kita membacakan suratul Fatihah, terbuka pintu langit jemaah sekalian. 7 petala langit terbuka. 7 petala langit. Jadi mudah-mudahan kenalah kita bila kita baca Al-Fatihah untuk setiap malam Ramadan, malam akhir Ramadan, maka kenalah dengan dia punya siaran dia tu. Kena dengan frekuensinya tu. Kena jemaah sekalian, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, bagi yang dah masuk dah, marilah kita teruskan dengan majlis kita. Kemuncak kita majlis ini adalah biqiraati suratul Fatihah. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا kepada semua jemaah yang hadir pada malam ni ya Allah kabulkan segala hajat kami dalam urusan dunia dan akhirat kami. Permudahkanlah ya Allah segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا kepada umat Islam di seluruh dunia ya Allah وخصوصا في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل مكان وفي كل زمان يا الله يا الله يا أرحم الراحمين خصوصا في Malaysia ya Allah. Jauhkan pada balak bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah jemaah yang muliakan Allah SWT. Syukur Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk terus mengamalkan mulazamah untuk melazimi amalan bikirati suratul Fatihah fi kulli hajat ya Allah. Di malam-malam yang penuh barakah kita berada di malam 21 Ramadan antara malam-malam ganjil jemaah sekalian, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah pilih kita, Allah rezekikan kita untuk masuk ke dalam Al-Qadar dalam keadaan hati kita ini dalam keadaan qalbun salim ya Allah. Ya Allah, ini persiapan kita jemaah sekalian untuk ya Allah berikan hatiku yang hati yang sejahtera ya Allah. Qalbun salim. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam sabaran rabbana wa ta'arik ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berikan kami hati yang sejahtera ya Allah dalam apa jua keadaan ya Rabb. Hati yang mengenalmu ya Allah, kurniakan ma'rifatmu, basirahmu, pimpin aku dengan cahayamu ya Allah. Qalbun salim. Qalbun salim ni bagaimana? Apabila kita dihadapkan dengan masalah dunia jemaah sekalian. Adakah hati kita goncang dan bergoyang, bergetar sehingga mengeluarkan segala pegangan buruk, ataupun dengan keadaan perkara yang kita tidak suka, kita tetap melihat aturannya, lalu kita tidak sewenang-wenangnya untuk memburuk-burukkan keadaan. Apabila dengan ketenangan datang di saat dikelilingi dengan kesusahan, tak semua yang indah itu mudah. Tak semua, dan untuk mendapat yang indah itu bukanlah dengan jalan yang mudah. Namun apabila kita mempunyai jiwa yang indah, maka ianya akan menjadi mudah insya-Allah. Indah dengan maksud mendapat qalbun salim, hati yang sejahtera. Wallahu taala alam. Itu saja masalah untuk malam ni yang penuh barakah. Teruskan beramal insya-Allah. Ingat, beramal kerana Allah yang maha ada. Yang ada hanya Allah. Lalu merintih, mintalah, merayulah
kepada Yang Maha Ada untuk mengadakan segala ganjaran yang telah Allah janjikan kepada kita, untuk mengadakan segala hajat keperluan kehidupan kita, untuk mengadakan segala apa yang tiada pada diri kita. Ya Allah, Engkau lah Yang Maha Ada. Adakanlah apa yang aku tiada, bantukanlah aku untuk menguruskan apa yang telah Engkau adakan. Nah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.